Okey, di sebelah kanan saya ni adalah mesin untuk kita relaikan jagung jadi sebutir-sebutir. Tengok, ni adalah hasil yang kita telah buat daripada batang macam ni. Jadi batang macam ni. Dalam masa 3 saat saja. Kita relaikan dia sebutir-sebutir. Jom tengok macam mana hasil saya buat. Tengok, mai, come. Okey, tengok. Okey. Okey, settle. Okey. Tengok. Jagung grade A yang kita buat. Siapa nak tengok? Siapa nak tahu berapa berat dia? Siapa nak tengok? Ni hasil dia. Ni hasil dia. Okey, ni hasil yang daripada sebatang jagung grade A. Kita dah relaikan dia dah. Ni hasil dia. Jom tengok berapa gram. Okey. Kalau tengok balik kat sini, kita tak tahu ya. Ada bekas tak? Bekas. Sekejap kan. Sorry. Okey. Kita tengok balik. Tarai. Okey. Tengok hasil dia. Okey, satu batang jagung kita boleh dapatkan lebih kurang dalam 230 gram. 230 gram. Satu batang jagung grade A. Nampak ni. Satu batang jagung grade A. Okey, kita boleh dapatkan hasil lebih kurang dalam 230 gram. Cuba korang mainkan. Perniagaan jagung kan ada ladang jagung. Okey, ladang jagung ni adalah makan apa? Makanan asasi untuk makanan